Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bi kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Amma ba'du. Terima kasih kepada yang berusaha, tuan pengacara majlis. Yang saya hormati seluruh para penonton, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, khususnya para puasawan. Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bertemu di dalam majlis Bicara Wahyu siri yang kelima untuk tahun 2020, anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan tibalah giliran saya pada pagi ini menyampaikan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu Tadarus versus Tadabbur. Para puasawan sekalian, Alhamdulillah, hari ini Ramadan ke-15, moga kita dah naik kelas. Lapar dan haus harap membekas, di akhirat nanti mendapat balas. 17 Ramadan nuzulnya Quran, pusaka abadi umat pilihan, takkan berubah sepanjang zaman, tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Keistimewaan Ramadan adalah ianya bukan sekadar diturunkan Quran, bahkan seluruh wahyu Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah telah meriwayatkan daripada Wasilah bin Asqa, dan ada juga riwayat daripada At-Tabrani, unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilat Tauratu li sittin madaini min Ramadan wal Injilu li thalatha asyrata khalat min Ramadan wa unzilal Furqan li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Disebutkan oleh baginda Nabi SAW, suhuf Ibrahim diturunkan pada malam 1 Ramadan. Adapun kitab Taurat diturunkan pada 6 Ramadan, 700 tahun selepas turunnya kitab suhuf ataupun turunnya suhuf. Kitab Zabur turun pada 12 Ramadan, 500 tahun selepas turunnya kitab Taurat. Injil turun 13 Ramadan, 1200 tahun selepas turunnya kitab Zabur. Dan Al-Quran turun 24 Ramadan, 620 tahun selepas turunnya kitab Injil, iaitu pada malam Isnin 13 Ogos tahun 610 Masihi. Artinya seluruh wahyu Allah turun pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Cuma dalam redaksi hadis disebutkan 24 Ramadan. Maka berbezalah dengan kita yang menyambutnya pada 17. Maka di manakah perbezaan ini? Jawapannya, kerana Quran ini dia tidak turun sekali. Dia ada salasa tanazzulat, 3 fasa penurunan. Dalam surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22 ada diterangkan. Yang kedua dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga juga ada diterangkan. Dan fasa yang ketiga, peringkat daripada Baitul Izzah ke dada Nabi SAW selama 22, 23, 4 ataupun 25 tahun secara beransur-ansur. Itu disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 106. Kita bersyukurlah kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita berada pada bulan Ramadan, yang mana kita pula cerita tentang Quran. Sedang berpuasa, cerita pula tentang Quran. Oh, ini besar betul. Bertuah kita pada hari ini. Hari mulia, hari yang baik-baik. Baik itu, dalam satu hadis Nabi menyebut, Al-Jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga, dia rindu pada 4 golongan. Biasa orang rindu nak pergi surga. Ini ada pula golongan yang surga rindu nak jumpa dengan orang ini. Pertama, talil Quran. Orang yang mengamalkan Quran. Yang kedua, mut'imil ji'an. Orang yang memberi makan orang lapar. Yang ketiga, wahafizil lisan. Jaga mulut.
Yang keempat, wasa'im fi syahri Ramadan. Orang yang sedang puasa pada bulan Ramadan. Jadi kita pagi ni insya-Allah puasa Ramadan, surga dah rindu. Tambah pula cerita pasal Quran. Kita cinta pada Quran, mengamalkan Quran. Maka automatiklah kita ini jadi golongan yang dirindukan oleh syurga insya-Allah. Persoalan kita pada pagi ini, di saat kita mendabik dada, mengaku bahawa kita cinta kepada Quran, apakah bukti-bukti untuk kita nak berhujah mengatakan kita ni adalah orang yang cinta pada Quran? Apa bukti? Pengakuan tanpa bukti itu tak ada makna. Sekadar mengaku tak ada bukti, siapa-siapa pun boleh mengaku. Kita kalau nak mengaku tanah jabat Kementerian Pelajaran tu tanah nenek kita, boleh mengaku, tapi tak ada bukti lah, cerita saja. Sebab itu, orang kalau nak mengaku, mesti ada bukti. Maka kita nak melihat pagi ni, apa bukti kita nak mengatakan kita ini adalah golongan yang merupakan pencinta Quran. Pertama sekali, orang yang cinta Quran adalah orang yang memiliki Quran. Siapa di kalangan saudara-saudari yang pernah beli Quran? Alhamdulillah. Ini tanda orang yang cinta Quran. Ada orang, dia tak pernah beli pun Quran. Quran yang ada di rumah dia tu semua Quran free. Quran percuma. Macam mana boleh percuma? Pertama, dia pergi rasmi majlis, wakil bos, dapat hadiah, bawa balik. Dia tak beri Quran, bawa balik. Ataupun dia pergi masjid, anaknya kelas kapal, bawa balik Quran. Quran curi daripada masjid. Itu yang penuh kat rumah dia. Beli tak pernah. Dia pun tak tahu datang mana Quran di rumah dia. Jangan. Orang yang cinta pada Quran, dia mestilah memiliki Quran. Dia meletakkan mushaf di mana-mana saja dalam kehidupan dia. Dia berapa orang di kalangan kita yang meletakkan Quran selain daripada tempat yang biasa? Ada atau tidak di kalangan kita letakkan Quran dalam kereta, dekat dashboard? Ada tak kita letakkan Quran di pejabat kita, atas meja kita? Eloknya Quran ni, kalau di Kementerian Pendidikan, bilik mesyuarat tu letak Quran. Depan meja pengurusi mesyuarat tu, letakkan sebesar-besar alam Quran. Biar kita mesyuarat tu jangan banyak menipu. Sebab Quran duduk di depan. Quran ni letak di mana-mana saja. Sebagai menunjukkan dia ni cinta pada Quran. Mungkin orang kata, mengada-ngada baca tidak, letak saja. Tahanlah, letak dalam kereta letak Quran itu jauh lebih baik daripada letak beruk merah jambu. Benda kepedah, tak tahu tahan letak pada cermin tu. Tak ada pedah langsung. Quran. Ini orang yang memiliki, orang yang membeli Quran, ini orang baik. Orang tanda awal dia ni cinta pada Quran. Sebab itu para salafus salih, mereka ini Quran ni dia cintai macam harta. Mushaf tu dia cinta macam harta. Ada satu kisah Sa'id bin Musayyib, ada orang panggil Sa'id Musayyab, tak kira lah, yang penting dia ni tabi'in senior. Diceritakan dia ni memang seorang pencinta Quran, pencinta mushaf. Sampai peringkat satu hari dia pernah bawa, dia ke sana kemari dia akan bawa mushaf, bawa Quran. Dalam Quran ni pula dia suka taruh barang-barang penting dia. Umpama kalau kita sekarang tahu lesen, IC, semua taruh dalam mushaf. 10 kilo lah dia bawa. Satu hari dia pergi semayang masjid, dia letakkan di tiang, dia semayang sunat. Ada satu pencuri, dia dah perasan MO Sa'id ini, dia pun masa orang tu rukuk, dia pun ambil Quran, bawa lagi. Dia nak mengambil barang bahagia ni, duit semua dalam Quran. Sa'id bin Musayyib tersedar bahawa dia punya Quran dah orang ambil, dia pun percepatkan semayang ni, dia kejarnya pencuri itu. Kejar dapat. Bila tangkap, orang ni panik. Tolong cik, jangan pukul saya. Ambil lah, saya menyesal, saya tak jadi curi. Kata Sa'id, tak, saya bukan nak marah. Bawa sini Quran. Dia pun keluarkan duit, dia kata, ni duit, awak boleh ambil, ini Quran, saya punya. Kata. Dia bukan kisah ke duit tu, rupa dia kejar orang ni, sebab dia nakkan kepada mushaf. Adakah kita boleh tak sampai kepada tahap begitu cinta pada Quran? Payah. Contoh tuan-tuan letak mushaf dalam kereta. Tiba kereta kita kena curi pula dia orang. Kita kejar dia dapat.
Bila orang tu mari tolong bang, jangan pukul. Kata tak, saya tak nak pukul. Saya nak ambil Quran saja, ni kereta you boleh bawa balik. Oh ini tahap iman tinggi betul ni. Sa'id bin Musayyib punya level. Tinggi betul. Cinta mereka kepada Quran. Sebab itu, baru-baru ni ada kita melihat satu cerita terawih tahun lepas. Tahun ni tak dapat cerita lagi. Tahun lepas ada satu di pondok pesantren di Indonesia. Dia semayang terawih punyalah panjang. Start pukul 7 malam. Tamat jam 3 pagi. Panjang. Rakaat pertama sampai rakaat ke-20. Imam itu semayang terawih baca komplit 30 juzuk. 30 juzuk. Khatam Quran tiap-tiap malam. Dia bahagikan setiap rakaat imam baca 1 hingga 2 juzuk dalam masa 24 minit. Dia boleh khatam Quran tiap-tiap malam. Ada satu pesantren di Indonesia. Tidaklah saya sebutkan namanya. Dia di pesantren ni macam-macam perangai. Ada hak 23 rakaat 7 minit pun ada. Ada hak 8 jam pun ada. Macam mana dia boleh mampu semayang daripada pukul 7 sampai 3 pagi? Orang yang boleh semayang begitu, orang yang cinta Quran saja. Kalau dia tak cinta Quran, dia tak akan mampu berdiri selama itu. Daripada pukul 7 sampai pukul 3, 4 pagi. Tak akan mampu. Sebab itulah. Tapi perkara ini, perkara biasa. Bagi golongan yang cinta Quran, baca Quran lama ni normal. Kata Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu dalam satu riwayat daripada Imam Hakim dan juga An-Nasa'i dalam Sunan Kubra. Kata Huzaifah, dan Huzaifah ini dia memiliki locus standi untuk bercakap tentang Nabi sebab dia sahibu sirri. Sahibu sirri Rasulullah. Dia penyimpan rahsia Nabi. Setiausaha sulit kanan. Banyak rahsia Nabi dia tahu. Kata dia, Nabi kalau semayang, kalau orang tak mengikut, tak ada orang mampu ikut. Kalau dia semayang bersendirian, semayang sunat misalnya, rakaat pertama kata dia, habis Fatihah, dia baca Al-Baqarah. Bukannya 10 ayat, komplit 286 ayat. Al-Baqarah saja ada 3 juzuk, 6,221 kalimat, 25,500 huruf. Nabi boleh baca Baqarah dalam satu semayang, satu rakaat saja. Satu Zaifah. Kemudian lepas baca Baqarah, aku ingat dia nak rukuk. Tak, sambung pula lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Baca pula Ali Imran, komplit 200 ayat. Maknanya ada 2 juzuk. Habis Ali Imran, sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surah An-Nisa pula, komplit 176 ayat, ada 3 juzuk. Artinya dalam satu rakaat. Kita ulang. Satu rakaat, Nabi baca 662 ayat, 8 juzuk. Satu rakaat. Bukan 2 rakaat. Kenapa Nabi atau orang-orang yang hebat salafus soleh ni boleh baca Quran lama? Sebab dia cinta Quran. Ini betul-betul orang yang cinta Quran. Dia tidak resah dengan Quran. Sebab itu ada di kalangan, kita kadang mensyarahkan hadis tentang Nabi jadi imam, Nabi ringkaskan semayang. Iza amma ahadukum nas fal yukhaffif. Kalau kamu jadi imam, kata Nabi, ringkaskan semayang. Lalu kita menganggap ringkas semayang itu tara mana ringkas dia? Adakah Nabi ringkas semayang, ringkas rupa kita? Inna a'tayna qul huwallah. Tak. Nabi punya ringkas itu panjang kita. Sebagai contoh, kata para ulama, Nabi kalau semayang subuh dalam hadis daripada Amr bin Haris radhiyallahu anhu dikata, sami'tun Nabi yaqra'u fil fajri idza syamsu kuwirat. Aku kalau semayang dengan Nabi aku cam. Semayang subuh Nabi baca idza syamsu kuwirat, surah At-Takwir. Ini hadis dalam An-Nasa'i. Surah At-Takwir juzuk 30. Ada berapa ayat? 29 ayat. 29 ayat. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi biasa baca surah Al-Waqi'ah. Mana dalam semayang subuh. Waqi'ah 90 ayat. Surah Mu'minun 118 ayat. Surah Tur ada 49 ayat. Surah Ar-Rum 60 ayat. Ada masa Nabi baca Yasin 83 ayat.
Tapi kebiasaan yang Nabi baca, kata sahabat, surah As-Saffat ada 182 ayat. Bahkan ada satu riwayat sebut, walaupun surah As-Saffat hanya 180 ayat, ada 182 ayat, tapi bagi sahabat, mereka anggap itu normal. 180 ayat tu mainan lah, mainan. Bayangkanlah, kita 8 ayat rasa banyak lah. Dia 182 ayat, normal. Kalau sembahyang Zuhur, tengah hari kan nak sembahyang Zuhur, ke ada sembahyang Jumaat? Kuala Lumpur belum lagi rasanya. Ada dalam negeri sembahyang Jumaat? Tak ada, mana ada sembahyang Jumaat lagi tak? Kita sembahyang Zuhur, ni tengah hari nanti. Apa surah baca? Surah lazim. Nabi baca apa? Dalam satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, laqad kanat salatu zuhri tuqam fayadhhabu zahibu ila al-baqi' fayaqdi hajatuhu thumma yatawadda thumma ya'ti wa Rasulullah fi rak'atil ula mimma yutawwiluha. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, pernah sekali Masjid Nabawi qamat sembahyang Zuhur. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tiba ada satu orang sahabat, dia datang nak buang hajat. Dia pun keluar pada Masjid Nabi, pergi ke Baqi'. Baqi' ke Masjid Nabawi, lebih kurang 300 meter lah, kurang lebih. Dia pergi ke Baqi', buang air di sana. Lepas habis buang air, dia pun pergi berwuduk. Kemudian dia dah habis berwuduk, dia datang. Tadi dia keluar, tengah qomat, nak sembahyang. Dia datang semula sembahyang, Nabi masih lagi pada rakaat pertama. Masih lagi pada rakaat pertama. Maknanya panjang. Sempat kawan ni balik, buang air, ambil wuduk, datang semula. Masih rakaat pertama. Dalam hadis-hadis disebutkan baginda biasa membaca sembahyang Zuhur, surah At-Tariq, 17 ayat. Ada masa baca surah Al-Buruj, 22 ayat. Ada masa membaca surah Al-Lail, ada 21 ayat. Itu sembahyang Zuhur. Sembahyang Maghrib, kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-turi. Aku dengar Nabi membaca surah At-Tur semasa solat Maghrib. Hadis riwayat Imam Muslim. Surah At-Tur ni 49 ayat. Dia duduk pada juzuk ke-20. Dan kata ulama, Nabi baca surah-surah Tiwalul Mufassal, Mufassal yang panjang. Bermula dari surah Qaf sampailah surah An-Naba. Kebiasaannya Nabi baca surah Tur 49 ayat, surah Muhammad ada 38 ayat, surah Mursalat ada 50 ayat, surah Al-Anfal ada 75 ayat, surah Al-A'raf ada 206 ayat. Tak payah bandingkan kita lah, tak pedah bandingkan kita. Cak ayam kita ni nak menggambarkan cintanya Nabi kepada Quran. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, ada orang dia tepuk dada mengatakan dia ni pecinta Quran. Ni bukan nak marah orang mengaku cinta Quran, tak ada masalah. Ada orang buat NGO, macam-macam persatuan pecinta Quran, silakan, tak ada masalah. Tetapi untuk nak menepuk dada mengatakan kita ni pencinta Quran, itu kena ada insaf sikit. Insaf sikit. Semayanglah pendek. Macam mana nak kata cinta Quran? Bukan kata wajib semayang panjang. Tidak. Manifestasi kecintaan itu tidak ada. Dulu, tahun-tahun lepas, masa semayang di masjid, orang buat 20, buat 8. Tanya kenapa tak larat? Tak larat, lama nak semayang. Awak mengaku cinta Quran, mendengar Quran pun tak larat. Macam mana nak cinta Quran? Dalam kitab Al-Fuqissah min Qisasis Salihin wa Nawadiruz Zahidin, karangan Syekh Ani Al-Haj. Ini kitab ni bagus. Cerita ada 1000 cerita tentang kisah-kisah orang saleh dan kepelikan cara hidup orang-orang yang zuhud. Sedap dia cerita-cerita di dalam ni. Ada satu kisah daripada Abdullah bin Mubarak berkenaan ada seorang wanita tua, dia 40 tahun dia hidup, dia tak bercakap melainkan guna Quran saja. Ini level orang cinta Quran. Percakapan dia, dialog dia, semua guna ayat Quran. Kata Abdullah bin Al-Mubarak, dia bercerita pada masa satu musim haji tu, dah habis buat kerja di Mekah, aku pun pergilah ke Madinah. Yalah, ziarah lah. Jadi, ziarah di makam baginda Nabi. Lepas ziarah, doa apa semua. Dalam perjalanan balik, aku nampak satu orang makcik perempuan, dia berpakaian baju hitam. Bajunya serba hitam. Dan pakaiannya pula dibuat daripada bulu binatang. Dia buat, dia tutup seluruh tubuh badan dia.
Maka Abdullah bin Mubarak rasa pelik pula tengok ke makcik ni. Kemudian dia pun menegur. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa makcik ni jawab? Salamun qawlam min rabbir rahim. Dia tak jawab Waalaikumsalam. Dia nak tunjuk dia rare. Dia rare. Dia jawab guna surah Yasin ayat 58. Salamun qawlam min rabbir rahim. Selamat sejahtera juga dari Tuhan yang maha mengasihani. Abdullah Mubarak tengok, ni lain macam. Orang kalau jawab macam ni lain macam. Maka kata Abdullah Mubarak, moga Allah merahmati makcik. Makcik buat apa sini seorang-seorang? Makcik ni pun jawab. May yudlilillahu fala hadiyalah. Surah Al-A'raf ayat 186. Siapa yang disesatkan oleh Allah kerana keingkarannya, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk melainkan Allah. Rupanya makcik nak beritahu, kawan ni sesat. Kata dia, tak tahu jalan balik. Orang suka Quran, orang tanya soalan, buat apa sini? Dia tak mengabarkan dia sesat. Dia membaca ayat, mayudlilillahu falahadiyalah. Dalam hati Abdullah, dia ni bukan sebarang orang ni. Allah pun tanya, makcik ni nak pergi ke mana sebenarnya? Apa jawapan makcik? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Surah Al-Isra ayat pertama. Rupanya Allah faham, makcik ni daripada Mekah nak balik ke Palestin, balik ke Baitul Maqdis. Hebat sekali. Kemudian Abdullah pun bertanya kepada makcik ni, berapa hari dah duduk di Madinah ni? Selesai buat haji, berapa hari dah duduk di Madinah? Makcik ni orang cinta Quran. Jawab pakai Quran. Salasa layalin sawiya. Itu dalam surah Maryam ayat 10. Selama 3 malam dan engkau dalam keadaan sehat. Abdullah pun kata, makcik, tak nampak pun bawa makanan, bekalan, ration, beg-beg makan. Macam mana nak makan? Bukan ada kedai musim-musim gini. Makcik ni pun jawab, huwa yut'imuni wa yasqin. Surah Asy-Syu'ara ayat 79. Dan Tuhanku lah yang memberi makan dan juga minum. Jawab pakai Quran. Abdullah pun beritahu, tak apalah makcik, saya ada bawa bekal makanan sikit. Makcik nak ataupun tidak? Wanita tu jawab, summa atimmu siyama ilal laili. Surah Al-Baqarah ayat 187. Sempurnakanlah puasa itu sampai waktu maghrib. Rupanya makcik tu nak ngabar, saya puasa, tak payahlah bagi makanan. Maka Abdullah kata, lah, puasa. Tapi orang musafir, makcik, boleh buka kalau musafir. Makcik pun jawab, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 184. Berpuasa itu lebih baik daripada tak puasa kalau kamu tahu. Panjang lagi lah cerita dialognya itu. Apa yang Kak Abdullah bin Mubarak tanya, makcik, kalau nak tumpang unta saya, bolehlah. Saya boleh bawa. Wanita itu jawab, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Apa juga kebaikan yang kamu buat, maka sangat diketahui oleh Allah. Surah Al-Baqarah ayat 197. Dia pun pergi ke unta. Dia pendekkan cerita, dia pun naik unta. Ketika itu, unta ni berjalan agak laju. Jadi wanita Abdullah Mubarak tarik di bawah. Perempuan ni duduk di atas. Bila unta tu laju, perempuan tu pun tegur dia. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Surah Luqman ayat 19. Sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan. Rendahkanlah suaramu ketika berkata-kata. Maknanya jangan laju sangat, slow sikit. Panjanglah ceritanya, sampailah peringkat, tanya mana anak-anak. Semua jawapan yang makcik ni beri adalah di dalam bentuk surah ataupun ayat-ayat daripada surah Al-Quran. Ini hadirin hadirat sekalian, sebagai satu tanda bahawa orang kalau dah tahap cinta Quran, itu luar biasa sekali. Sampai dialog percakapannya sendiri adalah Quran.
Jadi ini yang pertama. Orang yang cinta Quran, dia memiliki Quran. Yang kedua, orang yang mencintai Quran ini, dia mesti tahu baca Quran. Jadikan Quran sebagai imam. Isinya mulia, bak mutiara manikam. Rajin membaca akan terakam dalam jiwa yang paling dalam. Ayo kita baca Quran. Al-Quran kitab yang pasti benar. Jadikan ia pautan yang tegar. Di akhirat nanti akan bersinar bagai cahaya menjelang fajar. Sebab itu Nabi SAW, dia menasihatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, alaika bitilawatil Quran wa zikrillahi fa innahu nurun laka fil ardi wa zukhrun laka fis sama'i. Hendaklah kamu membaca Quran dan banyakkan berzikir kepada Allah, kerana sesungguhnya itu merupakan cahaya untuk engkau di dunia dan menjadi tabung simpanan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam hadis yang lain, al-mahiru bil Quran ma'a safratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Seorang yang fasih membaca Quran, nanti dia akan diletakkan bersama para malaikat yang mulia dan juga malaikat yang berbakti. Dan bagi orang yang membaca Quran tapi dalam keadaan wa yatata'ta'u fih, orang yang terhegeh-hegeh membaca Quran, dan dia wa huwa alaihi syakun, dia nak melafazkan huruf pun begitu seksa sekali, lahu ajran, baginya 2 pahala. Hadis Bukhari Muslim. Kan kita kadang mengajar Quran, ada orang memang benak betul, dia nak menyebut huruf pun tak boleh. Mungkin dia lama tinggal Quran, dah pencen ni, baru minat nak kuat. Ahlan wa sahlan, kita tak ada masalah mengajar. Tapi bila kita dengar kesian, dia nak menyebut huruf Allah, kesian betul. Kadang-kadang huruf shin tukar jadi sin, sin jadi ta, payah. Walad dalin jadi walad balin, dot jadi b. Dan bukan dia sengaja buat, memang dia seksa betul. Lepas itu kepada ustaz-ustaz yang mengajar Quran, janganlah seksakan sangat pada anak murid yang baru nak cinta Quran ini. Dia orang tu setakat mampu dia lah. Kadang kita nak paksa taraf kita, kita ni mengaji subra lain, Al-Hafiz, Qiraat, pakar. Ini orang ni pencen baru kenal Quran. Alif Lam Mim Ra tu pun tak kenal. Pakcik baca Al-Mari, Al-Mari baca, bukannya Alif Lam Mim Ra. Kita, sebab Nabi sebut wa yata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrun. Baca terhegeh-hegeh pun dapat pahala juga. Bahkan 2 pula pahala. Pahala membaca kerana setiap huruf adalah pahala, dan pahala effort. Pahala dia bersungguh nak belajar. Walaupun dia rasa dia dah tua, dah terlambat, dia tetap nak belajar. Berbanding geng-geng dia yang lain, lepas pencen mana dia sibuk belajar Quran, tak ada. Syukur. Jadi, tapi jangan pula jadi lesen. Tak apalah, ustaz beritahu boleh baca lebih kurang, asalkan baca, tak boleh. Rubba qari'in lil Quran wal Quran yal'anu. Nabi warning, berapa ramai orang baca Quran, dia tadarus Quran, tapi Quran laknat pula pada dia. Ni kita tak nak. Kenapakah ada orang dia tadarus Quran, dia baca Quran, tapi Quran laknat pada dia? Sebabnya, pertama sekali, tajwidnya tunggal langgang. Berterabur-terabur sekali tajwid. Sebab itu tajwid mesti mahu jaga. Walaupun kita ni tak pandai sebutan nak bunyi cara Arab tu, tak pandai lah. Auzubillah, kan susah nak. Auzubillah. Usahakan setakat mampu. Tapi kalau tak boleh, tak ada masalah. Jangan sampai merosakkan tajwid. Tajwid yang basic lah. Izhar halqi, izhar syafawi, izhar mutlak, izhar qamari, idgham, iqlab, ikhfa, qalqalah. Ikhfa tu ada macam-macam lah. Ikhfa hakikinya, ikhfa syafawi, ada macam-macam lagi. Yang basic-basic sajalah. Yang mat, panjang, pendek, apa semua, iaitu cerita lain lah. Sebab itu, tajwid jangan dilupakan. Sebab itu bercerita tentang tajwid, ini mungkin ada yang pernah mendengar huraian saya ini, tapi kita ulang lagi lah ya. Orang kalau bercakap dengan bertajwid, dengan diction yang tepat, dengan sebutan yang mengikut tajwid, percakapannya akan jadi manis. Dia ada barakah dia.
Sebab itu, bukanlah kita nak mengagung-agungkan arwah Tan Sri P. Ramlee, tidak. Antara sebab arwah P. Ramlee ni, dia punya lagunya malar segar, ataupun sedap didengar walaupun sudah berpuluh tahun, sebab dikatakan dia ketika melantunkan suara dalam menyampaikan lagu, dia pastikan sebutannya, dictionnya mengikut kaedah tajwid, supaya ada lemaknya itu. Banyak contoh-contohnya. Kalaulah bulan jatuh ke riba. Sebutannya. Ba itu ada cara sebutannya. Ni'matlah insan di taman dunia. Cara tu ada cara macam orang mengaji. Walaupun lagu tu lagu cerita 74 belalang saja. Sebutan itu. Sudah ku tenung dalam kitab. Itu qalqalah namanya. Makin ku renung berdetu-berdetab. Ada qalqalah di situ. Jadi kepada mana-mana penggiat seni, kalau nak seni itu kekal 100-200 tahun, sebutlah elok-elok dengan cara tajwid. Mudah-mudahan ada keberkatan dia, ya. Kalau nak menceritakan tentang P. Ramlee ni panjang pula ceritanya, panjang pula huraiannya. Tapi ialah the mystery of P. Ramlee lah. The mystery of P. Ramlee. Saya pernah terangkan dahulu, banyak daripada lagu-lagu P. Ramlee yang kita kenal sekarang ini adalah diambil daripada qasidah, diambil daripada selawat-selawat yang dulu terkenal tapi dah jarang dipersembahkan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh, ada satu lagu qasidah Uskudar Agiderkan. Ini qasidah sejak daripada Empire Osmaniyah, sejak pada zaman Sultan Murad yang ketiga. Maknanya dah hampir 400 tahun. Selawat ni dulu terkenal. Kalau dalam negara kita sering diamalkan di mana-mana. Kalau kelas-kelas pengajian ataupun di majlis-majlis maulid, itu sering dibaca. Qalama ashku gharami ya nur wujud wa unadiyati hami ya madinal jud. Lagu ni selalu dikumenangkan. Tapi arwah P. Ramlee dia cerdik. Dia ambil lagu ni, dia buatnya, dia ambil selawat ni, dia buatnya lagu. Dalam cerita Alibaba Bujang Lapuk tahun 61, alangkah indah di waktu pagi burung bersiul bernyanyi-nyanyi, terbang bebas di angkasa tinggi, hidup bersenang hati. Itu contohlah. Ataupun dia mengambil, ada satu qasidah Burdah Al-Busiri, karangan Abu Abdullah Muhammad Syarafuddin Al-Busiri. Ini seorang tokoh di Morocco. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Selawat ni, tuan-tuan pernah dengar? Pernah. Dah diubah oleh Allahyarham P. Ramlee tahun 69. Tahun 69, P. Ramlee telah buat satu lagu. Ini kata oleh Jamil Sulong. Melodi oleh P. Ramlee. Lagu raya disampaikan oleh Allahyarham Datuk Ahmad Jais. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ampun maaf ditinta, mensuci hening dosa. Ini start daripada 15 Ramadan. Dah dibenarkan untuk menyampaikan lagu raya. Kita tak tahulah lagu raya tahun ni boleh dengar ke tak boleh dengar orang-orang sekarang ni. Tak boleh balik raya. Ini saya bawakan sebagai satu maklumat tambahan. Bahawa bila kita dekat dengan Quran ataupun bacaan-bacaan Quran, ilmu-ilmu yang berkait dengan Quran, dia boleh mendatangkan satu keberkatan dalam kehidupan kita. Baik, yang penting jaga tajwid. Jangan sampai tajwid kita rosak. Dia yang paling kita nak kena ambil perhatian adalah Al-Fatihah. Banyak kesalahan-kesalahan besar dalam Al-Fatihah ini, yang mana kalau kita tak didik anak-anak kita, murid-murid kita, kita takut memberi kesan kepada ibadah mereka. Imam As-Syahid Muhammad Abdullah Al-Jurdani, pengarang kitab Fathul Alam, dia ada menyebutkan tentang permasalahan Fatihah ini di dalam kitabnya. Katanya ada 8 kesalahan yang boleh membatalkan semayang kalau dibuat secara sengaja
dan tak nak dia berubah ataupun dia tak nak belajar. 8 kesalahan itu. Pertama, kata dia menggugurkan satu huruf saja daripada Fatihah. Ini kena ambil perhatian. Tak boleh lebih kurang. Misalnya kita buang huruf Iyyaka na'budu, Iyyaka nasta'in, buang waw. Batallah sembahyang. Ataupun dia menghilangkan sabdu. Patutnya Iyyaka na'budu, buang sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batal sembahyang. Atau dia menukar huruf dengan huruf yang lain. Misalnya alladzina an'am, zal tukar alladzina, batal sembahyang. Atau dia menggantikan alhamdulillah, ha pedas kepada alhamdulillah, batal sembahyang. Ataupun dia membaca waladhdallin dengan waladhdallin, batal sembahyang. Atau dia baca an'amta alaihim, an'amta, dia tak baca ain, dia baca an'amta, alif, batal sembahyang. Atau dia baca al-mustaqim, dia membaca al-mustaqim, mim tukar pada nun, batal sembahyang. Atau dia membaca nasta'in, tapi dia baca nasta'in, sin tukar kepada sa, batal sembahyang. Maka sudah menjadi kewajipanlah bagi kita, orang yang mengajar ini, untuk membetulkan. Sebab itu, jangan baca sampai tajwidnya berterabur. Tadarus itu bagus, tapi mesti tadarus. Daripada perkataan darasa, mesti belajar lagi dan lagi dan lagi. Kemudian, elok kalau dapat Quran ini ditaranumkan. Tadarus sekadar membaca tanpa ditaranumkan, itu kurang fadilatnya. Sebab itu, dalam satu hadis, kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kemerduan, suara-suara kamu, kata Nabi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Sebab itu Allah Ta'ala memuji Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud, dia punya bacaan, kalau dia membaca kitab Zabur, burung yang sedang terbang berhenti kerana nak mendengar bacaan Nabi Daud. Berbeza dengan kita baca Quran, burung yang sedang berhenti, terbang, lari burung. Punyalah tak sedap bacaan kita. Kenapa? Kerana kita membaca tanpa ada taranum. Belajarlah taranum sikit-sikit. Kita tak adalah belajar taranum ni sampai nak masuk tilawah Quran. Tidak. Tapi jangan tak bunyi sumbang langsung. Itu tak payah. Mesti kita belajar elok-elok. Tapi ingat, nak taranum Quran ni, nak dilagukan Quran, jangan sampai kita melagukannya suka-suka hati guna lagu. Tak boleh. Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha. Bacalah Quran sebagaimana cara bacaan orang Arab dan alunan suara mereka. Mesti langgam Arab. Dia punya lagu dia. Tak boleh baca Quran guna lagu-lagu yang kita minat. Misalnya kita minat P.Ramlee. Jadi bila semayang, baca Fatihah, buat lagu P.Ramlee. Tak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang buat lagu getaran jiwa. Tak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Oh, itu tak dibenarkan. Mestilah dihiaskan dengan lagu yang merupakan budaya Arab. Hatta Nabi SAW jangankan bawa lagu moden dalam semayang. Sekarang kan ada orang bawa lagu Jawa, lagu Bugis, lagu Banjar. Mana mengaji? Tak tahu. Dia Quran mesti bawa dalam narmah ataupun langgam Arab. Langgam Arab ni pula ada langgam yang khusus. Dia ada narmah ataupun langgam yang berbentuk syair. Itu pun Nabi tak benarkan. Walaupun syair itu begitu dekat dengan budaya Arab, pun Nabi tak benarkan juga. Dia kan, kalau syair ada langgam atau narmah yang rojas, ada yang romal. Romal ni untuk nak puji orang. Dia syair Arab, dia ada irama. Dia bukan macam kita orang Malaysia, orang Melayu, kalau deklamasi saja, itu kalau baca saja. Mana ada irama. Muzik background saja iramanya. Kita baca sajalah. Sejak namamu menggetar rasa, ku kabarkan pada angin, bawalah daunan kering terbang jauh. Itu saja. Tapi kalau Arab, syairnya itu memang ada irama.
Sautu safiri bulbuli hayyaja qalbi sanili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahzul muqali. Fa anta ya sayyida li wa sayyidi wa mamulali. Fakam tayammuni wa zaizulun aqai qali qataftuhu min wajnatin. Min hadha fi'l rujuli faqala la 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 la. Faqad qada muharwili fawal walad wali wali ya wali faqultu lah wali wali fayadini lulu aili. Qadat lau hinaka zaki harwalin zul muqali khatal kalali top tabuli. Banyak. Dia ada syair-syair yang memang ada ada tema, ada tempo. Macam kalau syair top tabuli itu syair nak menyuruh untanya itu jalan lebih laju lagi. Dia ada lagunya, ada syairnya. Lagu itu pun tak boleh digunakan untuk taranum Quran, tak dibenarkan. Sama juga ada satu romal ataupun syair memuji orang. Ini paling terkenal. Kalau yang paling masyhur di tempat kita, Tala'al badru alaina. Itu syair. Min thaniyatil wada'. Lagu ni, syair ini disampaikan ketika Nabi musuh hijrah dulu. Walaupun dia adalah syair ramal untuk puji orang, tapi tak boleh digunakan lagu syair itu untuk bawa dalam taranum. Tak boleh. Tala'al badru alaina. Kita pun ubah. Wadduha wal laili idza saja. Min thani. Tak boleh. Dia akan jadi buah umum. Tak dibenarkan gabung antara lagu syair dengan bab lagu syair dengan taranum Quran. Maka kalau syair Arab pun Nabi tak bagi gabung dengan taranum Quran, apatah lagi lagu Piramli, lagu Michael Jackson, lagu Brori Marantika, tak boleh. Dia mesti gunakan suara Arab. Awal abad ke-20, para ulama telah menyusun ilmu taranum ini dan suara Arab yang popular, aliran taranum Hijazi. Ini popular sebelum tahun 40-an. Lagu-lagu asas mereka kita kenal dengan singkatan Bihumurin Jasad. Banjakah, Husaini, Maya, Rakbi, Dakah. Kemudian ada pula yang kedua, aliran taranum Mesri. Ini popular selepas tahun 40-an. Taranum aliran Mesir ini, Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan, Ros, Sikah, Jiharkah. Sebab itu di Malaysia, susunan taranum yang popular di kalangan qari-qari kita di Malaysia, 50% daripada qari kita membaca dengan susunan Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan dan juga Ros. Ataupun mereka membaca menggunakan Bayati, Hijaz, Nahwan, Ros dan juga Sikah. Dan 30% daripada qari kita membaca dengan bacaan Bayati, Nahwan, Ros, Sikah, Jiharkah. 15% qari kita susun Bayati, Soba, Nahwan, Ros dan Sikah. 5% lagi akan baca ikut turutan Bayati, Iraqi, Hijaz, Sikah dengan Ros. Dan ada 3% qari kita baca cara jerkah. Itu cara jerkah, cara kita lah. Tak tahu benda dimarah baca. Cara lagu jerkah depan ni. Yang penting belajarlah. Tadarus Quran mesti dengan ilmu. Ilmu tajwid, ilmu taranum. Dan ada satu lagi ilmu yang elok kalau kita dapat sebagai tambah baik kepada ilmu sedia ada adalah ilmu qiraat. Kita yang ketiga, tadarus Quran. Bacalah dengan ilmu qiraat. Tidak wajib, tapi kalau kita membacanya, dia mendatangkan keseronokan membaca Quran. Di Quran kan ada qiraah sab'ah, bacaan 7, dihimpun oleh Imam Asy-Syatibi dalam matan Asy-Syatibiyah. Dalam kesempatan ini tak dapatlah kita nak cerita semua. Tapi kalau dapat belajar, kita akan seronok. Jadi itu tanda orang cinta Quran yang kedua, dia baca Quran, tadarus Quran. Tetapi tanda orang cinta Quran yang ketiga adalah memahami Quran, iaitu dia tadabbur Quran. Quran kalau sekadar dihafal, maka kita hanya mampu tahu 28 huruf hijaiyah, 340,740 huruf, 77,437 kalimah, 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib, 240 makra' sahaja. Tapi kalau dikaji, ditadabbur, difahami, akan mendapat jutaan manfaat. Sebab itu Quran kalau sekadar dibaca, maka dia tak akan datangkan apa-apa. Pahala dapat,
Tapi kebesaran jiwa, semakin cinta kepada agama, belum tentu sebab dia sekadar baca. Dia mesti duduk dalam hati. Sebab itu orang yang tadabbur memahami Quran berbeza dengan orang yang sekadar melagu-lagukan Quran. Sebagai contoh, kalau kita semayang misalnya, dalam Fatihah kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bagi orang yang memiliki perasaan dan memahami apakah yang dimaksudkan sebagai alam, semayangnya akan jadi jauh lebih khusyuk berbanding dengan orang yang tidak memahami apa makna yang dibaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Apa makna Tuhan sekalian alam? Alam ini apa? Kita yang tak mengaji, tak adalah cara sangat. Alam lantaklah tahu alam perkahwinan, alam rumah tangga, alam. Alam kita tahu alam saja. Tak bagi orang mengkaji alam ni apa? Cakrawala, universe. Segala ciptaan Allah di luar sana sampai kita ni semua adalah alam. Berapa luas universe yang di luar daripada planet kita ini? 20 bilion tahun cahaya. 1 bilion tahun cahaya bersama 9,455 bilion kilometer. Maka seseorang yang tahu apa erti universe, ketika dia mengangkat takbir Allahu Akbar, dia rasa kecil di hadapan Allah. Sebab itulah hadirin hadirat sekalian, begitulah sedikit sebanyak sembang-sembang kita berkenaan tadarus versus tadabbur. Tadarus bagus, tetapi perlu ditadabbur. Itu jauh lebih bagus. Tapi tadarus ke tadabbur itu dua-dua jauh lebih bagus daripada orang yang tak ada tadarus. Tak deras saja, nak deras saja hidupnya. Itu lagilah tidak bagus. Banyak dia terangkan tapi masa tak mengizinkan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sekadar itu, stay home, stay safe, kurangkan juadah, tingkatkan ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.